Presiden M.C.R. Datuk Wee Ka Siong telah banyak kali menegur kepincangan pentadbiran Kerajaan Perpaduan dalam isu gas LPG. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Amizan telah menegur Wee Ka Siong. Peraturan tong gas ungu telah dibuat semasa beliau menjadi Menteri Kabinet iaitu tahun 2021. Namun rakyat tidak berpuas hati dengan kenyataan menteri tersebut. Mereka beranggapan jika undang-undang sebelum ini tidak bagus, kenapa mesti diteruskan oleh kerajaan sekarang? Dalam kekecohan isu LPG, Tong Biru, Ahli Parlimen Bangi pula menyatakan ada baiknya parti M.C.R. keluar dari Kerajaan Perpaduan. Namun Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menyatakan MC sebahagian dari Barisan Nasional adalah lebih baik Ahli Parlimen Bangi mengusulkan BN keluar dari kerajaan terus. Apakah kesudahan perang mulut ini? Kita tunggu jika ada yang lain keluarkan kenyataan.